masalah period tak datang-datang, ada period delay kan. So bila check rupanya ada masalah Turner syndrome. Doktor, Turner syndrome ni macam mana? Saya baru first time dengar ni. Akhir-akhir ni sebenarnya ramai yang tanya doktor mengenai Turner syndrome. Turner syndrome ni adalah satu sindrom di mana dia boleh efek kesuburan seorang wanita tu. Turner syndrome ni adalah dia berlaku apabila individu tu kan wanita lah, dia memang berlaku pada wanita. Kan kita ada kromosom. Kalau pernah belajar pasal DNA, pasal kromosom tu kan manusia ni kita ada 23 pasang kromosom. Dan kromosom kita yang 23 tu yang itu menentukan jantina kita, lelaki ke perempuan. Yang nombor 23 last kan, jika ada satu daripada mak dia, satu daripada ayah dia. So dapatlah kalau X dengan X dia akan jadi perempuan. Kalau X dengan Y kan ayah dia betulkan Y, tu dia akan jadi lelaki. Tapi Turner syndrome ni dia jadi X, dia tak ada kawan, dia kosong. X kosong kan. So dia jadi Turner syndrome. And kalau Turner syndrome ni biasanya dia tak perasan tau dia ada syndrome tu. Macam Down syndrome kan kita nampakkan karakter dia, muka dia, mata dia kan. So ini tak, dia tak berapa obvious sangat dia punya karakter tu kan. Dia kita akan perasan kalau contoh dah ada komplikasi daripada masalah tu. Contoh dia ada masalah growing, developmental delay, pembesaran dia terbantul, dia rendah je. Baru doktor buat genetic testing, baru dia ada Turner syndrome. Ada juga disebabkan oleh masalah kepandaian, macam slow kepandaian dia, lepas tu nampak macam rendah. So doktor nak tengok, apa benda kan. So dia buat test, rupanya Turner syndrome. Ada juga yang dia, kebanyakan mereka dia adalah kategori yang rendah dan juga dia ada masalah dengan period lah, dengan ketidaksuburan ni. So, dia tak datang period, baru check, rupanya Turner syndrome. So dia biasanya disebabkan benda lain, doktor check, baru tahu ada masalah ni. Okay? So doktor pun cakap macam ni sebab doktor pun kan selalu berjumpa dengan pasangan TTC. Ada juga pasangan TTC kan nak berkahwin kan, tapi tak dapat cahaya mata lagi, ada period tak datang-datang, ada period delay kan. So bila check rupanya ada masalah Turner syndrome. So untuk Turner syndrome ni dia tak adalah spesifik treatment macam nak hilangkan Turner syndrome tu, tak ada kan. Dia cuma boleh bantulah macam mana dia nak mendapatkan kualiti hidup yang bagus kan. Contoh dia involve masalah jantung, bantu untuk improvekan masalah jantung kan, masalah buah pinggang kan, follow up untuk improvekan masalah buah pinggang dan masalah-masalah lain lah dalam tubuh badan seorang itu Turner syndrome. Okay, so awak dapat sesuatu tak? Ya, dapat. Awak nak tanya ni? Okay, doktor saya nak tanya, kalau macam masa baby tu dalam perut, kita boleh check detail scan tak kalau dia ada Turner syndrome?